Okay, cara-cara untuk masukkan ink sendiri. Hari ni kita guna refill ink order daripada Shopee. Jadi aku order siap-siap 4 warna. 3 kita guna untuk colour cartridge dan warna hitam untuk hitam sahajalah. Ini colour crayon. Okay. Ini colour, tak ingatlah Manggeta kot, aku pakai orange saja colour ni. Oh, Manggeta yang colour merah tu. Okay. So, dia ada bagi satu screwdriver. Memang itulah mata saiz drill bit yang kita kena guna. Okay. Jadi nak guna screwdriver pun boleh, nak guna drill pun boleh. So sebab aku dah penat guna tangan, so aku pun guna drill untuk buat lubang tu. Tapi sebab mata bit aku tu membesar, so tak boleh nak tembus. Jadi terpaksalah double balik guna drill yang dia bagi. Korang bayangkan nak buat 3 lubang tu kan, dia macam sengsara sikit lah. Tapi bukan selalu. Okay, so lepas korang cuba, dia akan masuk sampai ke dalam lah. Kemudian keluarkan. Okay, tengok dah, ini dah siap dah 3 lubang tu. Which is bahagian kiri warna crayon biru, yang warna orange tu sebelah kanan. Okay. Dan colour merah magenta tu di lubang bahagian atas. Okay. Masuk. Aku tak tahu kenapa dia orang bagi picagari, sebab ini dah datang dengan dia punya picagari. Jadi aku tak guna pun picagari tu, guna kucai-kucai je. Okay. So dah siap untuk warna. Lepas tu aku buat untuk warna hitam pula. So dia dah tak mencabar lah, sebab satu lubang saja kat tengah-tengah tu untuk ink warna hitam. Jadi sama juga kena drill. Lepas tu kena juga guna mata bit yang diorang bagi tu. So bila masukkan ink tu lama sebenarnya. Masa mula-mula masukkan tu dia macam, ingatkan sikit je, rupanya dia ada angin kat dalam. So dia akan mengelembung. So kita kena buang angin tu titik je. Dia titik je. Titik dalam lubang tu. Ni jangan buat lah. Aku dah sampai rasa macam nak ketuk kan. So ketuk je lah dengan apa yang ada. Kemudian dah siap. Muka dah berhak. Kau titikkan je macam tu. Titik. Lepas tu nanti kau goncang. Kau berembus sikit sambil tengok Netflix. Kau titik lagi. Macam tu. Okay, rasa boleh lah. Kau kena picagari yang extra tu kan. Aku rasa macam diorang bagi banyak benda lebih lah. Diorang bagi pasik sarung tangan. Kemudian diorang bagi penutup lubang-lubang tu, which is tak guna pun. Kemudian diorang bagi picagari extra yang besar. Aku pula tak tahu kenapa. So kita ketuk macam tu. Nanti siap. Okay, macam mana korang punya progress? Dah siap sampai mana dah? Kemudian lap lah sikit-sikit. Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap. Dah siap sampai mana dah? Okay, so dah siap.
Aku cuba jugalah masukkan dia punya penutup lubang tu, tapi tak boleh. So apa yang aku buat, aku pun letak sajalah kertas pekat tu balik. Okay. Lepas dah siap tu, kita masukkan balik dekat dalam kita punya printer tu. Dia masuk Canon ni semua sama je. Kita tolak ke atas sikit. Tolak masuk atas, baru kita cungkih ke atas. Lepas tu dia masuk. Okay, so sekarang masa kita testing. Kita punya testing keluar ke tidak ink. Okay, keluar. Syukur, terima kasih Tuhan memudahkan urusan petang ni. Berjaya juga. Dia taklah meleceh banyak sangat. So kalau korang pakai sarung tangan ni biar, tapi aku tak selesa.